Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Kita bersiaran secara langsung daripada malam finale Dewi Remaja 2025 di mana kita sedang berada di lokasi kejadian dan kita ada ramai alumni Dewi Remaja yang telah bersama kita sejak tahun 1985 sehingga ke tahun 2025. So malam ini bukan saja kita meraihkan juara terbaru Dewi Remaja 2025 tetapi kita juga meraihkan kembali 40 tahun legasi yang ditinggalkan oleh Dewi Remaja bersama alumni kita yang berada di sini. Sebelum tu kita nak tengok dulu apa yang ada dekat kawasan ni. Alright. Okay. So kita ada banyak sebenarnya booth yang dekat sini. Kita ada daripada sponsor kita, ada bunga. So mereka akan boleh buat bukit sendiri dan bawa balik bunga-bunga yang ada. Dan kita juga ada booth di sini bersama dengan rakan telco rasmi kita iaitu Red One Mobile di mana mereka ada 360 kamera. Nak cuba tak? Ada sesiapa nak cuba? Nak saya cuba? Nantilah lepas ni lah kita akan tengok gambar-gambar ataupun video mereka di sini. Mereka akan uploadkan di social media masing-masing. Jom ikut saya lagi. Okey, meriah kan, ramai gila orang kat sini dan kita sedang menantikan kehadiran mereka sebenarnya bersama dengan rakan-rakan media dan juga rakan-rakan lain yang akan menyambut mereka. Dan di sini tengok kita ada watch party secara langsung di sini dan specialnya ada booth kronologi Dewi Remaja daripada 1985-86 di mana Tengku Anis yang menyandangkan gelaran juara pertama Dewi Remaja sehinggalah ke Nurul Bahari yang menjadi Dewi Remaja 2023. Jom nak tengok sikit tak? Diorang tengah ambil gambar. Okey. Kalau korang boleh lihat di sini daripada Tengku Anis, dan kita ada Aliza Kasim, Jasmine Dillon dan Wan Khatijah. Kemudian ke era 2000 di mana Julian Banos pada 1998-99 yang baru buat comeback baru-baru ini. Anahita Bakavoli, Syah Yahya, Nilofa dan juga Raisha Ristrus. Sebelum kita ke orang kata generasi digital ataupun generasi yang mementingkan social media bersama dengan Syazabe, Tracy Sinodol dan juga Nurul Bahari. So anda antara mereka yang akan berada bersama kita dan juga alumni lain yang mungkin tidak bergelar juara tapi mereka telah mencuburi bidang hiburan dengan sangat berjaya. Jom. Okey, sebenarnya pada hari ini kita secara acara finalnya secara recording tetapi kita live bersama dengan alumni kita di lokasi kejadian. So kalau korang tengok di TV tu sebenarnya ia telah direcord terlebih awal tetapi kita record secara live jadi tak ada mistake yang diorang boleh buat enam finalist kita. Okey. So jom kita tengok siapa yang ada di sini. Alright, kita nak tahu jugalah siapa yang korang support untuk malam final ni. Kita ada 6 orang finalis daripada Ariana, kita ada Suhaila, juga Nelisa, Nilia, Deeper dan juga ramai yang kat sini. Dan juga ramai lagi yang ada kat sini. Jom. Alright, kita tengok ada beberapa alumni yang sudah pun mengambil gambar di backdrop dan kita akan interview mereka. Kalau korang ada soalan untuk mereka, korang boleh saja bertanya dalam komen tu dan kita akan tanya kepada mereka lah. Alright. Okey, sebenarnya pada malam ini kita akan bersama secara langsung daripada Astro Ria dan juga Astro Go. Dan jika korang terlepas peluang, korang boleh melihat ataupun menonton Dewi Remaja 2025 finale di Suka. So 3 platform tersebut, Astro Ria, Suka dan juga Astro Go. Alright. Are you ready? Come here, jom. So kita bersama dengan alumni pertama kita, Shatira Amanda daripada Dewi Remaja 2019. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Hari ni apa tema fashionnya ni? Wow, pakai je apa yang ada. Itu tema fashion dia, okay? Pakai je apa yang ada. And somehow it fits. So just wear it. Apa it fits? Dia diet macam mana pula setiap hari? Sibuk. Tak adalah, biasa je. Hey, if you can eat, just eat. Go on. Girl. Okay, Amanda mungkin nak tahu sikit perkembangan terbaru yang Amanda sekarang telah berlakon juga, dah start berlakon. Mungkin ada perkembangan yang boleh share dengan kita tak? Definitely. Amanda sekarang ni baru je, betul-betul baru habis shooting untuk anak mami Jarum, Dalcha
Cinta Kerabu. Amanda sebenarnya baru daripada Penang ni. Daripada Penang terus ke Kelantan, Kelantan terus datang sini. Untuk filem Anak Mami Jarum. Jarum, ya. Setelah sekian lama, seumur 20 tahun, Prof tak ada buat apa-apa pasal anak mami, and then suddenly dia buat Anak Mami and call me. I was just like, wow, thank you, bro, for believing in me. Yeah. And I hope everything goes well. It's such a huge orang kata franchise because Mami Jarum yang pertama melibatkan Rita Rudaini yang juga merupakan salah seorang finalis Dewi Remaja juga. Itulah I macam agak terkejut because dia choose me. Yeah. I tak sangka, but thank God dia nampak my apa orang kata bakat from there. So thank you so much for you, of course, for Dewi itself, sebab without you guys no one would see me as who I am. So thank you so much. Okay, mungkin briefly lah, Amanda boleh sharekan apa yang membuatkan Amanda bangga menjadi sebahagian daripada legacy Dewi Remaja? Wow, bangga. I can say all of them, yeah, because in nowadays punya style susah sangat orang-orang baru, orang-orang berbakat nak tunjukkan bakat diorang, sebab sekarang ni berpusu-pusu, berlumba-lumba orang nak tunjuk bakat diorang, and somehow dia ada perbezaan antara kita hanya naik di social media dan also perbezaan antara kita sebagai seorang artis. And as I can see, Dewi Remaja ni mengangkat bakat-bakat baharu sebagai seorang artis. That is another level. So I like that part. Yeah. Tengok Dewi Arena One sedang call. Oh my god, she's coming? She's coming. Sharks. Oh my Nanti god. kita berjumpa dengan Arena One. Okay. Thank you so much Amanda for coming with us, for being with us pada malam ini, dan I hope that you're gonna enjoy the finale. Definitely, I'm scared. I just keep waiting siapa yang jadi kita punya juara next ni, ya. Yeah. Hope you guys good luck. Alright. Yeah, Thank you so much Amanda. Okay, seterusnya kita bersama dengan Eileen Arisha yang merupakan salah seorang daripada top 20 finalis Dewi Remaja 2019. 2018-2019. Yes, correct. Eileen Arisha. Yes, saya. Lama tak jumpa. Kenapa cantik sangat malam ni? Tak tahulah. Come back balik. Okay, Eileen, mungkin boleh sharekan sedikit tak apa perkembangan terbaru Eileen sekarang? Hi, so right now, Eileen busy my own business, creative director. My brand name is The Elera lah. So, my brand is more into baju kurung and the dress as well. Sejak bila Eileen berkecimpung dalam bidang fashion? Well, fashion, it has been for 2 years lah. Baru lagi started dalam dunia fashion. Alhamdulillah, so my brand dah showcase depan Istana Raja Perlis, Raja Muda Perlis, and I'm so proud with it lah. Of Alhamdulillah. course. We are so proud of our alumni sebab bukan hanya bidang hiburan yang menjadi orang kata kerjaya mereka, tapi juga bidang fashion. Betul-betul. Okay, Eileen, sedikitlah tentang Eileen Arisha ni. Dia merupakan anak saudara ya? Yeah. Anak saudara kepada salah seorang juara Dewi Remaja, iaitu Datin Julana Banos. Okay, baru-baru ni Datin telah melakukan comeback kan? Dan mungkin Eileen boleh share sikit tak apa yang menarik tentang Datin Julana Banos? Well, the best thing, the greatest woman dalam Dewi Remaja, Datin Julana Banos, for me is dia sangat nakat apa ni? Apa yang menarik? Menarik, belikat tak nanti? Boleh. Belikat tak? Yang menarik tentangnya adalah she is really independent woman. Sangat, even though dia masih lagi people mencari-cari tentang dirinya. Where is Julana Banos? So right now, Datin Julana Banos dah come back and she is one of the saudari jauh saya. And dia memang kata walaupun sudah berumur, but dia still maintain lagi, dibakat lagi, dan dia Suara dia maintain je kan? Maintain je lagi sampai sekarang. So I was like, oh, maintain lagi. So kita kena tanya tips dia apa macam mana untuk kekal awet muda sampai sekarang. Betul. Yeah. Tengoklah anak saudara dia. Macam tu lah juga makciknya. Okay, sedikitlah tentang malam ni, apa yang you paling excited nak tengok? Juara ke? Of course, Rara, because nak tengok juga the newcomers of Dewi Remaja, macam mana dia perform. Tapi sedikit pesanan, kalau tak menang it's okay, rezeki ada di mana-mana.
walaupun rezeki tertutup mana-mana kan, jangan sedih, because Dewi Remaja is one of the platform untuk you guys untuk kembangkan lagi bakat, kembangkan nama you lagi, and you always believe in yourself. Dan sekarang ni I memang tak sabar siapa yang who the winners juara Dewi Remaja, and I hope the best for you guys. It's only the beginning kan? It's the beginning saja, beginning, so it's not the end for the journey. Betul. Okay, thank you so much Lilin. I hope that you're going to enjoy tonight. Thank you so much for being with us kat Dewi Remaja. Alright, thank you Lin. Okay, ramai lagi yang baru sampai. Saya tengok daripada sini ada rakan media, ada rakan alumni juga, dan di sini salah seorang alumni kita. Siapa tak kenal? Mari sini. Okay, apa khabar di Bahala daripada Dewi Remaja 2014-2015? Khabar baik. Faiz macam ni hari ni okey tak? Okay, saya tengok awak saya lagi okay. Sekejap, Diva hari ni memakai fashion daripada siapa ni? Ni baju collection I sendiri. Makeup daripada Adi Muzamil, rambut daripada Aiman. Dia datang siap tau. Dewi kena cantik, kita kena sentiasa bersiap. Ya, nak pergi pasar pun kena siap. Betul. Pergi pasar pun kena pakai bulu mata, okey? Okey, sedikitlah tentang pengalaman menyertai Dewi Remaja 2014-2015 kan. Apa satu momen yang mungkin you rasa sampai sekarang you cherish momen tu? I rasa momen yang paling yang I ingat sampai bila-bila adalah waktu membuat tas Siti Nurhaliza tu kot. I rasa macam first time I menari depan orang ramai. Di depan Siti? Di depan Datuk Siti Nurhaliza tau. So itu bukan semua orang boleh dapat peluang tu. Betul. Bukan semua orang boleh dapat benda tu. Ya. Okey, malam ni kita meraihkan juara terbaru kita Dewi Remaja 2025. Jika ada satu tips yang mungkin Diba boleh bagi kepada juara kita, apa yang Diba boleh sampaikan kepada dia? Okey, tips kepada bakal juara Dewi Remaja 2025 adalah jaga attitude, sebabnya apa-apa pun lepas final itulah pemenangnya. Sebabnya tak semua orang boleh bergerak anak seni. Betul. Dan jika mereka memilih bidang lain pun it doesn't matter kan? Betul. Sebabnya macam crown tu sekadar crown. Sebab malam ni kita perlukan pemenang. Itu je. Betul. Okay Diva, siapa yang you excited nak jumpa malam ni? Okay, I ada 3 orang favourite Dewi malam ni yang I betul-betul nak jumpa diorang. First, Ariana. Okay, kedua, Nelly Sake. And then Nilia. Okay. Itu ramalan you lah. Okay, 3 orang tu. Okay, sebenarnya cantik sangat. Saya macam tengok dia macam, aduh cantik sangat ni. Dah macam dekat Hollywood. Okay, thank you so much Diva for coming untuk support Dewi Remaja. Selalu support sebenarnya. Diva antara mereka yang selalu memberi sokongan kepada adik-adik muda dalam Dewi Remaja. Okay, thank you and enjoy tonight. Thank you. Right. Oh, hi. Saya nak panggil someone yang sangat special. Sebenarnya ini bukan alumni Dewi Remaja, tetapi ini adalah bekas editor remaja yang bertanggungjawab untuk mengembangkan bakat selebriti terkenal yang korang kenal pada hari ini. Jom kita bersama dengan dia, ingin ke tidak tu? Shirley, come on. Kita kenalkan kepada Cik Lee. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar remaja semuanya? Alhamdulillah. Setelah sekian lama tak bertemu. Ya, setelah sekian lama. Nampak sangat dah tua kan? Cik Lee, kalau boleh kongsikan lah, daripada tahun bila Cik Lee menjadi seorang editor majalah remaja? Okey, saya bermula sebagai wartawan di majalah remaja dari tahun 1999. Boleh agak dah ketuaan itu berapa kan, 1999, bermula dengan wartawan, assistant editor, sampai tahun 2000 kalau tak silap saya. 2010. Saya meninggalkan remaja sewaktu Dewi Remaja Nilofa separuh jalan. 2009 ya, 2009-2010. Sepanjang tempoh tu Cik Lee dah banyak mengendalikan Dewi Remaja daripada Anahita, Bakawali, Syah Al-Yahya. Ya. Dalam batch tersebut pun ramai sebenarnya selebriti yang berjaya sekarang. Izri Azminda, Dato' Rebecca. Susah tak nak mengendalikan Dewi Remaja? Seronok. Have fun lah. Dia setiap satu batch ada challenge-challenge yang tertentu, dan setiap satu daripada mereka ada karakter yang berbeza, dan setiap satu daripada mereka membawa persona yang berbeza. So sebab tu kita melakar persona bintang. Betul. So berjaya lah untuk 40 tahun tu pada saya satu tempoh yang sangat-sangat
sukses untuk remaja lah. Dia build up the momentum, melahirkan bakat-bakat baru, melahirkan anak-anak seni baru dan sebagainya sebagai satu platform. Dan antara mereka tak semestinya berjaya sebagai anak seni, tapi mungkin boleh berjaya sebagai business woman dan sebagainya. Tapi this is the platform untuk build up the career. So kita melahirkan, itulah, remaja melahirkan persona-persona di tanah air. Penat kita melahirkan sebenarnya. Kita begitu Kita juga. tidak tahu. Okey, mungkin satu perkara yang orang tak tahu tentang Syah Yahya. Syah Yahya dia bijak. Dia bijak. Itu je. Itu je. Ya. And happy go lucky. Ya, betul. Okey, mungkin pasal ataupun ucapan Syed Ali kepada bakal juara Dewi Remaja 2025 mana? Good luck, terus maju jaya. Tak menjadi Dewi tidak semestinya tidak berjaya. So sesiapa saja, ini adalah platform terbaik untuk menyalahkan potensi diri dalam semua bidang. Yang penting build up nama, jaga nama baik. This is opportunity yang tak semua orang dapat. So terus ke depan, terus melangkah, jaga nama baik. Itu je. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Syed Ali kerana sudi bersama dengan kami dalam finale Dewi Remaja 2025 pada kali ini. Alright, thank you. Okay, kita nak kembali dengan alumni Dewi Remaja. Sebenarnya Syed Ali tu memang wow, saya memang tabik sebab dia pernah jadi editor saya dulu di majalah yang berbeza. Okay, kita bersama dengan seorang lagi alumni Dewi Remaja 2023 iaitu Christina Rania. Yes, hi, how are you, Faiz? Very good. Very good. Macam Korea dah saya tengok. Opa. Macam Okay, Christina Rania, walaupun 2 tahun saja awak dah meninggalkan Dewi Remaja, tapi banyak yang berlaku ataupun yang awak dah tempuhi dalam industri ni. Mungkin boleh share sikit perkembangan terbaru. Alhamdulillah, saya dah buat a few dramas and also telemovies and stuff. Tapi my latest drama incoming insyaAllah di TV3, slot TV3, cerita AI Crush You. Ya, tu my latest project lah. So Sebenarnya you banyak juga menjadi seorang, orang kata lead dan juga second lead. yes, ada. Alhamdulillah rezeki lah. Tak sangka lah, but best lah. Okay, bila tengok balik pada malam ini kan, kita di Watch Party Dewi Remaja 2025, teringat balik tak ataupun ada deja vu moments tak 2 tahun yang lepas? Sangat teringat ya, especially malam final lah. Walaupun ya I tak dapat ke final, tapi Everett jadikan I sebagai cameo, which is very memorable. At least I dapat naik stage and perform. Actually itu yang kita selalu sharekan dengan Dewi-Dewi tahun ni, walaupun tidak ke final, tetapi that's not the end of the road. Yes, betul. It's a starting point for us to lebih bersinar. Okay, mungkin satu atau pesanan lah ataupun tips kepada bakal Dewi Remaja 2025. Banyakkan bersabar. Sangat-sangat banyak bersabar and jaga attitude, make PR with people. Tak kisahlah orang tu tak suka kita ke, kita hide dia buat muka ke, tak apa, kita at least kita buat part, our part dah. At least senyum, hi, good morning kan, salam semua orang. Attitude goes a long way, right? Attitude goes a long way. Okay, lastly lah, hari ni fashion apa yang cuba ditonjolkan oleh Christina Rania? I tak tahulah. This is sponsored by Kate Spade. So my top and also my clutch is from Kate Spade. Cantik kan guys? Komen sikit cantik. Very glamorous. Ikut je, but it's very nice. Thank you, Kate Spade. She looks really good tonight. And thank you so much Christina kerana sudi bersama dengan Dewi Remaja 2025 dan kita akan jumpa lepas ni. Okay? Alright, enjoy yourself. Thank you. Okay. Hari ni dah last dah, dek. Okay, kalau korang nak tonton Dewi Remaja 2025 finale, korang boleh tonton secara live di Astro-Ria pada jam 10 malam sehingga 11.30 malam. So hari ni special sikit, kita bersiaran secara langsung selama 1 jam setengah. Dan selepas itu kita ada banyak lagi update di platform majalah remaja sendiri. Okay, sebenarnya daripada sini saya dah nampak ramai alumni yang sedang masuk ke pintu. Kita tunggu kejap. Okay, biar dia masuk. Kita tak ada dinner, dek. Kita watch party. Kita party-party sikit malam ni, tapi versi halal lah.
Jom kita bersama dengan salah seorang alumni Dewan Remaja daripada zaman 80-an. Kalau korang tak kenal muka ni, korang ke mana dah? Duduk dalam gua ke? Kita persilakan Dr. Sharifah Syawati. Boleh. Saya tak apa, 360. Boleh. How are you, Doctor? Good, Alhamdulillah. So happy to be here. Thank you for inviting me. Alright, so Macam deja vu pula. Dia 40 tahun dari remaja ni kan? betul. Way back when, 1988. So I'm happy to be here. Yeah. And I'm happy to be alive and still kicking. Of course. Masih remaja, dah mati. Of course. Actually, Dr. Sharifah Syawati antara alumni yang banyak memberi sokongan kepada kami. Yeah. Dr. Sharifah Syawati paling banyak memberi sokongan kepada majalah remaja dan juga Dewan Remaja, di mana beliau sudi menjadi salah seorang orang kata guest dalam podcast kami dan juga salah seorang juri di episod kelima pada edisi kali ini. Terima kasih kerana masih ingat Dewan Remaja zaman-zaman 1988 tu ya. Peluang untuk bersama dengan finalis pada episod kelima, apa yang Doktor lihat ada pada generasi gadis baru musim kini? Sebenarnya masa saya diundang untuk episod kelima, saya lihat ramai dewi-dewi remaja ni yang zaman masa kini ni very active, very proaktif sebenarnya. Kebanyakan mereka memang kata terselah bakat yang ditunjukkan dalam semua sesi yang diberi pada mereka lah. Dan saya rasa malam ni agaknya tough fight semua orang ya untuk menunjukkan bakat masing-masing, sebab sepanjang episod-episod semua tu mereka telah diberi pelbagai orang kata trials ya, ataupun rintangan dan cubaan untuk mengendalikan sesuatu tugas, dan saya rasa mereka telah menjalankan dengan baik. Dan saya amat bangga dengan dewi-dewi sekarang kerana kita lihat kemantapan intelligence mereka tu amat terselah. Selain daripada bakat dan juga kecantikan yang mereka perolehi. Dan itu penting sebab kita bukan nak sahaja cantik, tetapi kita nak seseorang yang intelligent, dengan mempunyai emosi, bijak emosi yang mantap, yang dapat mengendalikan pelbagai reaksi dan juga pelbagai cabaran yang diberi. We can listen to her all day, guys. If you don't stop me, I won't stop. Doktor patut ada podcast sendiri sebenarnya. Belum lagi. Saya memang bercadang, tetapi saya mempunyai series yang dipanggil Quiet Power Series, yang saya invite pada mereka-mereka yang ingin memperbaiki diri dari segi tahap keyakinan dan juga image. Silalah hubungi saya di Adamaya media.com.my. Doktor, tengok crown kat belakang tu. Rasa macam nak pakai je. Itu crown kita pada tahun ini. It's blue, it's a fire. Amazing. Yes. Mengalahkan Queen Elizabeth. Tapi ya, mesti berat tu kan. Berat. Apa yang diperbuat daripada apa tu? Emas putih? Bahan dia saya tak pasti sangat, tapi memang saya pernah angkat dan agak berat. Seberat tanggungjawab seorang dewan remaja itu sendiri. Seberat tanggungjawab dewan remaja itu sendiri. Dan saya rasa mereka dapat menjalankannya. Siapa yang bakal menyandang dewan remaja 2025 yang akan memakai crown itu nanti adalah seorang yang dianggap, boleh reply sekali, boleh repeat tak? Sebab ada sekali lagi boleh tak? Sekali lagi. Repeat sekali lagi. Oh, kita live sekarang. Live. Tak apa. Okay, live. Okay, so siapa yang menang pada malam ini, Dewan Remaja 2025 ni, yang akan memakai crown ni nanti adalah seorang yang memang hebat, seorang yang memang terpilih disebabkan keberanian dan juga kecekapan serta bijak dalam segala hal. Dan saya berharap untuk melihat malam ini, pemenang ini akan menjadi inspirasi kepada semua wanita di luar sana. InsyaAllah. Thank you so much Dr. Sharifah Syawati kerana sudi bersama kita. Sikitlah tentang fashion. Apa fashion pada malam ini? Oh ini, katakan hari ini kan tema dia glamorous kan. So glamorous lah. Glamorous ni sebenarnya
kalau nak kata glamorous tu dia kena ada kelip-kelipan sikit. Tapi bukan semua. Nanti kan di Christmas tree pula. So kena ada sikit-sikit kelip-kelip sikit-sikit, tapi mengekalkan ciri-ciri elegance. Saya suka elegance sebab itu cara saya dan itu gaya saya. Thank you so much Dr. Shafra Shawty kerana sudi bersama dengan Dewi Remaja 2025 dan hope you enjoy tonight. Alright, thank you very much. Jom kita ambil gambar sini. Okay, kita ada seorang lagi alumni Dewi Remaja daripada tahun 1987-88. I wish 2000. Maaf. Muda banyak tahun tu. Diskaun banyak tahun. Kita bersama dengan Cik Puan Mimi Wahid. Cik Puan Datin Mimi Wahidah daripada Dewi Remaja 1987-88. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih, sihat. Ya. Terima kasih juga kerana sudi bersama kami dalam final Dewi Remaja. Yalah, kena support lah kan. Kita pun berasal daripada mana, kita kena ingat asal usul kita. Jadi sahabat-sahabat lama, Alhamdulillah saya masih lagi menghubungi Dewi Remaja, tapi dengan apa yang ada sekarang ni memang saya bersyukur. Persahabatan tu memang penting. Alhamdulillah. 40 tahun legasi Dewi Remaja daripada 1985 dengan Tengku Anis, Tengku Ismail sampailah ke Dewi Remaja terbaru pada tahun 2023. Panjang tu 40 tahun. Apa orang kata viewpoint Cik Puan Datin sendiri bila melihat 40 tahun Dewi Remaja boleh bertahan? Tak banyak pertandingan boleh bertahan selama itu. Betul. Tapi apa yang saya dapat lihat lah, sebab kita ni wanita sentiasa nak cantik. Bila wanita sentiasa nak cantik, tak kisah peringkat umur, warna, tinggi, gemuk, kurus, tak jadi masalah. Tapi bila ada produk yang perempuan nak kurus, sebab itu produk Dewi Remaja ni boleh bertahan selama 40 tahun. Sebab produk kecantikan, produk yang kurus, baju dan sebagainya. So ini memainkan peranan. Jadi kepada wanita yang nak kurus, nak berjaya, Alhamdulillah memang banyak produk di sana, dan Alhamdulillah juga kepada Dewi Remaja dengan organisasi yang terbaik. Lepas tu orang pun nak masuk pertandingan, sebab selalunya melalui Dewi Remaja ni lah bakat-bakat akan berkembang. Betul. Selepas menang ke finalis ke, selalunya itu adalah rezeki yang selalu dinantikan, dan insya-Allah dengan penampilan yang baik, penampilan yang bersih, insya-Allah ini memainkan peranan juga untuk maju ke hadapan, untuk bertahan dan juga kekal relevan. Yes, betul. Okey, kalau mereka yang tak tahu, Cik Puan Datin Mimi Wahidah sebenarnya dah berkecimpung dalam bidang fashion juga. Boleh ceritakan sikit tentang perkembangan terbaru tu? Ini adalah baju saya. Ini because to me, modest fashion is really in. And then I nak menunjukkan yang modest fashion ni ada elemen seksi tapi masih muslimah. Contoh macam baju yang saya pakai. Dia masih seksi juga, nampak, tapi kita tutup. Kita tak ada tutup ketat, tak ada. So these are things yang Mimi kata, tak semestinya orang yang berjubah ataupun orang yang berhijab, pemakaiannya kena tipikal jubah. Jubah tu boleh mainkan peranan. So Mimi banyak kepada whatever that you have, I add on to whatever you have. So macam neck collar contohnya kan, kita nampak leher. So I invented tengah dalam proses buat neck collar tu, tiba-tiba kat belakang tu ada tassel. So you can have that pinch of sexy tapi baju tutup. So benda-benda macam tu lah. Neck collar, the turban ni macam turban ni pun, it's like a kain, I ikat sendiri. So perbezaannya tu, kalau you pakai turban, you ikut kesesuaian muka tau. Sebab tak semua orang yang berturban tu cantik, tapi kalau diolahkan, diajar, insya-Allah boleh sesuai dengan diri. Semua pun nampak cantik. Tetapi yang pada saya, wanita kena harus tahu juga, tak semestinya mereka aku ni gemuk lah. Because kadang-kadang wanita di luar sana kata aku ni gemuk, aku tak cantik. Itu adalah salah. Sebab apa yang saya nampak sekarang beza dengan zaman saya dulu perkembangan orang yang model plus size dengan baju-baju mereka memang banyak. And then diorang memang very vibrant, they are very loud and they are very daring. Itu I memang suka sangat, because bila you berbadan besar, you daring, you nampak confident. Because in whatever things you do, confident itu memang sangat penting. What did I tell you guys about alumni Dewi Remaja pada zaman 80-an? Kalau mereka bercakap, kita boleh dengar sepanjang hari. Mereka akan bercakap, tapi apa yang mereka cakap tu betul. Ada benarnya dalam kata-kata mereka tu. Okey, sempena finale Dewi Remaja 2025, mungkin ada satu tip kepada bakal juara kita untuk dia mula berkecimpung dalam industri ni. Okey, apa-apa pun yang Mimi nak pesan, just be yourself. You don't be somebody else. Because macam kita dulu, kita
menampilkan diri kita secara kita tak tiru orang lain, because bila you try to tiru somebody else, you are not yourself. And then the way cara kita bercakap, so I think macam Mimi dulu dengan sekarang memang kecoh je lah, tak habis bebel. Tapi itulah, apa-apa pun just be yourself and there to take the changes, and then apa-apa pun kita kena hormat ada orang, itu aja nak cakap. Very important. Thank you so much Cik Puan Datin Mimi Wahida, dan kita harap boleh enjoy malam ini. Kita lihat siapa yang bakal menang. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kita ada seseorang yang sangat special bersama dengan kita. Apa khabar? Baik, sihat. Cantiknya awak. Terima kasih banyak-banyak. Daripada jauh saya nampak awak tadi. Ya ke? Oh, Alhamdulillah. Mas dia. Okey, mungkin berceritakan sedikit lah tentang fashion Tia pada malam ni. Okay, fashion Tia malam ni simple je, pakai abaya je, konsep muslimah kan sikit. So, nak bagi tahu ke baju daripada siapa ni? Boleh. Baju daripada Izwan Ismail. Tia Syahir, daripada Dewan Remaja 2014-2015, ketika rakan-rakan seperjuangan menjadi pelakon, menjadi host, Tia memilih bidang bisnes dalam bidang fashion dan juga orang kata fragrance kan. Kenapa Tia beralih ke arah itu? Sebenarnya since day one Tia memang suka berbisnes pun daripada awal lagi. So memang Tia berniat nak masuk show macam ni untuk exposure lah pada diri sendiri. Connection, betul. Ya. Bila kita teringat balik musim Dewan Remaja 2014-2015, apa yang paling Tia kenangkan sampai hari ini? Sebenarnya yang paling I kenal, yang I paling boleh, yang I improve sampai hari ni adalah I dah boleh cakap depan orang ramai. Ya, at that time macam very introvert, tak macam sekarang. Ya. Dan itu membantu dalam bidang bisnes. Sangat membantu. Ya. Okey Tia, ramai-ramai batch you, siapa yang paling excited nak tengok malam ni? Jumpa malam ni. Semua. Sebenarnya kita orang still keep connected juga. Cuma I tak sure malam ni siapa yang datang. Sebab kita orang macam tak inform each other pun. So let's see lah, tengok siapa yang datang sekejap lagi. Betul, memang selalu batch Tia Syahid memang selalu keep in touch. Yes, betul. Batch kita memang keep in touch masih. Ya. Kenapa pentingnya sisterhood tu? I rasa kita orang daripada zaman Dewi pun memang close and support each other. Even kalau ada orang tersingkir pun kita orang akan macam backup each other juga. Kenapa dia terkeluar, kenapa dia tak boleh terkeluar. Ya. Ya, kalau ada salah seorang daripada finalis Dewan Remaja 2025 yang ingin menceburi bidang bisnes, apa yang Tia boleh bagi tips kepada mereka? Okay, to be honest, I dalam bisnes ni tak boleh banyak fikir. If you rasa you nak buat, if you rasa you boleh buat, just do it. Sebab kalau you tak buat, you tak tahu pun you akan berjaya ataupun tidak. So just go for it. Very good tips. Thank you so much Tia Syahir. I hope you're going to enjoy malam ini. Kita lihat siapa bakal menjadi juara. Betul. Okay, alright. Thank you very much. Boleh ambil gambar di sini. Okay. Oh, ini bukan recording ya? Oh, sorry. Okay, kita akan juga ada di Suka, tapi dia bukan secara live. Selepas tamat saja siaran malam ini, terus akan berada di Suka. Saya kira-kira tengah malam inilah. Okay, ada komen? Aduh, tak boleh lah kita tak boleh spill sebab yelah nanti tak ada surprise kan. Tapi apa yang saya boleh katakan, 6-6 memang memberikan persembahan yang terbaik. Memang susah untuk juri untuk membuat pilihan pada malam ini. Kena tunggu selepas tamat siaran langsung episod ke-8 di Remaja pada malam ini. Okay, sebenarnya ramai lagi yang sedang mengambil gambar kat luar sana. Saya lihat ada somebody special. Nanti kita akan bawa dia datang ke sini. Tetapi untuk korang yang sedang menonton sekarang, korang boleh saja menantikan finale di Remaja 2025 secara langsung di Astoria pada jam 10 malam sampai 11.30 malam. Dan nantikan juga update terbaru daripada Majalah Remaja di akaun social media kami untuk melihat apa yang terjadi di sebalik tabir, di atas pentas dan sebagainya. Malam ini unfortunately Tracy tiada bersama kita kerana Tracy sedang ada shooting di sebuah lokasi. Tapi Tracy wish us all the best. Alright? Apanya? Of course, kita berada di red carpet sebenarnya sekarang ini bersama dengan dewi-dewi yang akan datang. Dan saya nampak ada kat sana tu. Kita nak pergi sana ke nak tunggu kat sini?
Mereka macam tak nak masuk dalam pintu tu. Anyway, macam yang korang tahu tadi, kita bukan saja menyambut Dewi Remaja 2025, tapi kita juga menyambut legasi 40 tahun Dewi Remaja yang telah bermula daripada tahun 1985 dengan juara pertamanya Tengku Ismail, sehinggalah juara pada tahun 2023 iaitu Nurul Baharin melalui Hero Dewi Remaja 2023. Dan sepanjang tempoh tersebut, memang ramai sangat alumni-alumni yang telah kita hasilkan. Tak kisahlah dari segi model, seorang pelakon, seorang pengacara, ramai sangat seperti Izara Aisyah, Nilofa, Syaza B. Daripada zaman 90-an dahulu kita ada Datin, Joanna Banos, kita juga Wan Khadijah, Wan Uthman yang saya tahu ada di sana sekarang. Nanti kita akan jemput dia. Ramai sangat. Dan pada hari ini, kita juga bukan saja bersama dengan pelakon dan juga pengacara, kita ada juga bersama dengan model. Kalau korang pergi mana-mana show, mesti ada muka dia. Muka awak tak ada awak, tak ada show. Ayo, takkanlah macam tu Terima kasih. Kita bersama dengan Natra Khalid daripada Dewi Remaja 2014-2015. Apa khabar Natra? Alhamdulillah, Natra baik sangat-sangat, semakin sihat. Tunjuk back sikit. Alah. Ayo. Takutlah dia. Aduh. Natra, sebagai seorang model kan, daripada tamatnya Dewi Remaja dahulu sampai sekarang 10 tahun, apa yang Natra pelajari tentang industri fashion? Okay, industri fashion ni best sangat and dia very besar industri ni. So, Natra belajar macam-macam daripada yang senior, daripada yang baru. So, best lah. Okay lah. Macam-macam Natra belajar. Sebenarnya daripada Dewi Remaja pun ada banyak juga cabaran-cabaran modeling pada waktu Natra dulu kan? Ya, banyak ya cabaran. Dulu kita orang kena baling-baling je dengan kasut. Sekarang ni ramai betul yang manja. Lah. Siapa yang manja tu? Siapa yang manja tu lah? Tak baik. Okay. kita PM tepi. Nanti kita DM DM dah Natra kalau nak tahu. Natra, sekiranya ada finalis yang ingin berkelas seorang Dewi ataupun seorang model lah, apa yang Natra boleh bagi tips pada mereka? Okay, tips yang Natra nak bagi, korang kena strong, jangan kuat sentap. Kalau senior-senior tu macam bagi nasihat ke, tegur ke, terima dengan hati terbuka sebab tu untuk kebaikan korang. And satu lagi Natra nak pesan, kalau dah dekat atas jangan lupa diri, jangan sombong and jangan hidung tinggi. Kena sentiasa humble. Tu je sebab ramai orang yang dah famous, diorang very very sombong. Oh my god. So just be humble. Always rezeki akan sentiasa terbuka untuk korang yang humble. Banyak kita kena spill ni. Ya tu. Okay, thank you so much Natra kerana sudi bersama kita dalam finale Dewi Remaja 2025. Dan of course, kalau korang nak menjadi seorang model berjaya, bukan saja terkenal tapi berjaya, Dewi Remaja adalah salah satu platform yang boleh membuka jalan tersebut. Ya, dia akan mengajar korang macam-macam daripada A sampailah Z. Dengan hati terbuka, korang akan berjaya. Kalau korang sombong tu, susah sikitlah nak berjaya. Yeah, Ya ke, that's babe? the truth. Yes, babe. That's true. That's a fact lah. Yes, betul. Thank you Natra Okay, kerana thank sudi you. bersama dengan kami. Okay, thank you so much Alright, for having see me. See you. Good luck semua finalist. Bye. Yes. Okay, kita ada lagi seorang ataupun ada ramai lagi kat luar sana. Tapi sebelum mereka bersama kita dalam live di TikTok untuk Dewi Remaja 2025 pada kali ini, kita nak minta untuk korang beri sokongan kepada finalis-finalis 6 orang finalis Dewi Remaja 2025 yang masih bertanding untuk malam ini untuk merebut gelaran juara Dewi Remaja 2025. Jom kita bersama dengan salah seorang alumni yang bergelar seorang juara Dewi Remaja dahulu daripada tahun 1995, 1996. 1995, 1996, 30 tahun lepas. Wah. Ya, 30 tahun lepas tapi masih kekal. Alhamdulillah. Apa khabar Kak Wan? Alhamdulillah sihat. Sihat sangat-sangat. And happy to be here. Ya, Kak Wan sebenarnya merupakan antara alumni yang sangat memberi sokongan kepada Dewi Remaja sejak dahulu lagi sebenarnya. Kak Wan rasa apa yang membuatkan Dewi Remaja itu special di hati Kak Wan? Of course, that is my first platform. Orang kenal siapa itu Wan Khatijah. So memang benda tu special in my heart lah kan. Kalau tak, orang tak kenal siapa itu Wan Khatijah. So kalau ada apa-apa event untuk Dewi Remaja, especially majalah Karang Craft, of course I will be there and support them. Alhamdulillah. Kak Wan, malam ini kita menyambut legasi 40 tahun Dewi Remaja. Bukan mudah untuk bertahan selama itu. Bersama Kak Wan 40 tahun. Tiba. Oops.
Tambah sikit. Tambah sikit. Tambah sikit. Sikit ke? Okay. Sepanjang 30 tahun lah kan dalam industri, apa perubahan yang Kak Wan nampak daripada zaman 90-an sehingga ke zaman sekarang? Of course, yang paling ketara adalah teknologi lah. Teknologi makin berkembang, makin maju. So daripada paper ke social media, so digital, so itu sangat-sangat ketara. Macam dulu kan as I said, kita buat beauty pageant, bila menang, after 1 month baru orang tahu siapa. Bila magazine keluar now, live kan, tengok live telecast, you all boleh tahu dengan sama dengan semua orang kan. That is the, orang kata, baguslah benda-benda tu kan. Kak Wan sedikit tentang fashion malam ni. Boleh ceritakan sikit kenapa Kak Wan memilih persalinan ni? Yes, okay, this one design especially from Syafiq Aiman, the designer. So bila kawan cakap I want to go for event, I nak nampak elegant tapi sopan, kita kena bertudung, yang pasti kan nak kena glamour kan. So this is the outfit for tonight. Kalau korang suka outfit Kak Wan malam ni, boleh komen cantik-cantik kat situ. Thank you. Kak Wan, apa antara yang paling excitekan you untuk malam ini nak melihat final Dewi Remaja 2025? Yang paling excited actually to be here with all of you, of course, and then jumpa balik kawan-kawan lama, macam Azhar Aziz, ramai lagi lah kan kat depan-depan ni, and then also to show my daughter. This is what they call Dewi Remaja, because diorang ni tak tahu pun mak dia ni Dewi Remaja. Inilah dunia ibu. Yes, dunia dululah kan. Okay, thank you so much Kak Wan kerana sudi bersama dengan Dewi Remaja dan selalu memberi sokongan kepada kami. Harap Kak Wan enjoy malam ni dan ada something special untuk Kak Wan. Thank you. So all the best. Bye-bye. Thank you Kak Wan. Okay, Kak Wan mungkin boleh ambil gambar di sana dan kita daripada Kak Wan kita beralih kepada just as special as Kak Wan Khatijah daripada Dewi Remaja 1987-88. Kita bersama dengan siapa tak kenal, Azhar Aziz. Hai, apa khabar? Apa khabar? Baik. Kita panggil Kak Azhar lah. Kita memang selalu mesra dengan. Takkanlah anti pula. Jangan, tak baik. Jangan. Nak tanya sikit tentang fashion malam ni. Kenapa memilih hitam? Ini I change at the last minute. Mula-mula I nak pakai white and then I rasa macam makcik-makcik pula. I don't know. And then I rasa macam tak sesuai pula. So I just changed at the last minute. And then I was like, okay, I just wear something like this. Yeah. Azhar Aziz, seorang orang kata nama yang memang dikenali daripada zaman 90-an ketika banyak membintangi drama dan juga filem pada zaman itu kan. Apa perubahan yang Kak Azhar nampak daripada zaman Kak Azhar dahulu sehingga ke sekarang? Oh, beza dia banyak beza dia. Especially sekarang ni is more challenging for all the contestants. All the Dewi macam, and it actually is good. Dan I tengok all the episode and then they give one after another challenge and then I have my favourite and it's one girl tu memang reminds me of myself masa I muda-muda. Bisa tahu siapa? Nelia. And then I think all the challenge apa yang semua dia buat and then she do it very well. Acting ke, motivation ke, semua everything. And then she's quite good. I think I'm vote for her. Saya sebenarnya nampak komen Kak Azhar ada dalam salah satu posting majalah remaja. Exactly. I follow kan and then I was like, and when she come out, it's like, oh, she's my favourite. I just can't help it. I just like comment. Julia mesti suka dengar komen seperti itu. Dia mestilah tak kenal kan. I mean, dia kalau dia macam one day kalau dia acting, maybe I boleh jadi the mother. Muka lebih kurang sama. And then because she's tan, so you know, I hoping that some of the tan girl like me that can, you know, export for this. Betul. Yes. Okay, nak tanyakan tentang perkembangan terbaru Kak Azhar. Apa yang Kak Azhar sedang lakukan sekarang? Sekarang ni I tengah prepare for my ABP. Okay. Yes kan. And then ingin berlakon kembali? Kembali berlakon insyaAllah next month.
Next month saya. I break for 1 year tau. Okay. Pasal I pindah sini for 2 years ago. I was acting for six drama in the row, so I was exhausted. And then dulu lain, sekarang lain. I pun dah tak berlakon 25 years kan. And then so when I come back, I did like six drama, and then I will take a break 1 year. I travel, and now insyaAllah I start back next month. Sabar nak tengok lakonan terbaru daripada Kak Azhar. My drama keluar today actually. Actually keluar kat TV1. Namanya apa? Panggil Aku Dahlia. Okay. Yes. So kalau korang rindukan lakonan Kak Azhar, korang boleh lihat drama terbaru daripada Kak Azhar di TV1. Thank you so much Kak Azhar kerana sudi bersama dengan kami menyambut bukan saja juara terbaru tetapi juga legasi 40 tahun Dewi Remaja. I'm happy and I appreciate that you all invite me. And then and I'm so happy that I can jumpa all my friends actually. Kira macam reunion. Yeah. I was just happy that I punya batch ramai orang ni. 2-3 orang je jumpa. Yes. Kak Azhar memang memberi sokongan yang jitulah kepada Dewi Remaja selalu. Yes, I memang bagi every year I memang follow. Even I kat Canada pun I follow Remaja. Yes. Thank you so much Kak Azhar, and we hope that you enjoy tonight. Yes. May the best girl win. I hope so. Thank you Kak Azhar. Okay, daripada 1988 kita ke tahun 2003. 2003 tu kira-kira dalam 20 tahun lebih yang lepas. Kita bersama dengan salah seorang orang kata pelakon yang dikenali ramai, Pushpa Narayan. Hi. It's so nice to meet you. Can I just give you a hug? Yes, it's been so long. How are you? Good, I'm good. Thank you for inviting. After so long, get to see everybody together at the same place for the reunion. Oh my God, I feel like I feel like crying because I've been meeting a lot of alumni tonight, and I just cannot help to feel very nostalgic sebab semua orang masih memberi sokongan kepada Dewi Remaja. Of course, Dewi Remaja always been very close to my heart because like from Karangkara, from those days, they always been very supportive for my career as well. So everything started from Dewi Remaja. So I'm very, very grateful untuk Dewi Remaja. Of course, I will be always here when you call me. Of course. Yes. Pushpa merupakan salah seorang pelakon yang masih aktif lagi sebenarnya berlakon, tetapi mungkin lebih kepada drama Tamil ya. Not actually. I'm more to Malay. I started with Malay films and then mostly in Malay, but sometimes, of course, certain I do Tamil as well, and I've done for Pakistan as well. Yeah, but mostly now, Malay and Tamil here. Bila melakukan dalam pelbagai bahasa kan, apa yang Pushpa orang kata rasakan ialah berlainan bahasa, berlainan jenis produksi kan. Apa yang you rasakan berbeza tak antara Tamil dan juga Melayu dan juga Pakistan? Of course, dari segi cara kerja dan juga skrip pun is very, very different. Like bahasa, of course, I from Malay medium, daripada SK. So easier for me to speak in bahasa like a Malay film or drama. When come to Tamil, because the script memang panjang-panjang and it's like the pronunciation have to be very right. Sometimes I pun salah sebut because it will be very specific. So of course dari segi language and also cara kerja, of course daripada Pakistan ke Malaysia or from Malay production or Indian production memang ada beza dia. So masing-masing ada kekuatan sendiri, masing-masing totally different. Yeah. Pushpa, kalau Pushpa mengikuti Dewi Remaja 2025, salah seorang finalis daripada 6 finalis kita pada malam ini adalah berketurunan India, iaitu Deepati. Okay, I think I saw. Yes, and she's very excited to join this industry. So mungkin ada satu pesanan ataupun tips daripada Pushpa sendiri kepada Deepa. Okay, what I always look forward is, of course, I want to see someone mixed culture, not only always you see Malay, right? So it's nice to see Chinese, Indian and come and join this competition, because this competition is really, really helpful if you really want to do very good in the entertainment industry. So this platform memang is a very good thing for you to step, for you to go further. So of course I will say
please more, I want them to come and join because this is really good and give them a lot of experience as well, like how I got my experience in terms of modeling or photo shoot, everything. So everything I got it from Dewi Remaja. I'm very, very grateful. That's really nice to hear. Sedikitlah sebelum kita berpisah dengan Pushpa, fashion malam ini Pushpa. Okay, fashion malam ni, of course, sari. It's a dinner sari. Actually, this is like more than 10 years ago. My brother bought for me from. You can still fit here. Yeah, because he brought from India, and I never worn before. So I thought this is the right time for me to wear it. So here I go. Hari pertama Pushpa memakai ke Dewi Remaja 2025. Terima kasih Pushpa, dan I hope that you're going to enjoy tonight. Yes, I'm looking forward. Thank you. Thank you so much. We'll see you soon. Baik, kita bersama dengan siapa tu dalam merah persalinannya, bersama dengan Mawar Rashid, salah seorang alumni daripada Dewi Remaja 2014-2015. Apa khabar Mawar? Khabar baik, Alhamdulillah. Mawar tak boleh bau, saya boleh bau. Wangi Mawar. Masya Allah. Terima kasih. Okey Mawar, mungkin nak tahu sedikit tentang perkembangan terbaru Mawar sekarang. Perkembangan terbaru Mawar sekarang ni ada beberapa rancangan lah, tapi nanti kalau dah confirm Mawar akan share. Antaranya insyaAllah Mawar akan keluarkan next single, tapi kali ni Mawar akan collab lah dengan one of the penyanyi Malaysia ya. Bukan saja dalam dunia lakonan tapi juga nyanyian. Betul tu, Mawar baru nak mencuburi dalam bidang nyanyian lah sekarang ni. Mawar sedar tak? Mawar dah 10 tahun selepas Dewi Remaja. Yeah, that's why lah bila Mawar sampai kat sini, jumpa semua batch Dewi Remaja, and then I was like, oh my god, dah 10 years after 10 years. 10 tahun. Sepanjang 10 tahun tu, apa yang Mawar masih cherish ataupun kenangkan daripada era Dewi Remaja Mawar sendiri? Yang Mawar cherish, Mawar rasa pengalaman Mawar, apa yang Mawar belajar masa during Dewi Remaja tu, so I learn a lot. Antaranya yang mematangkan Mawar, and a lot of beautiful moments with all the Dewis. So Mawar happy lah sampai sekarang, our relationship is very strong. Sedikit tentang fashion Mawar malam ni, mungkin boleh tahu designer siapa? So Mawar pakai baju daripada Stan Republic. Ya, so cantik. So Mawar memilih warna merah hari ni. Ya. Merah memberikan orang kata keyakinan dan energi. Ya. It's really nice to meet Mawar because kita dah lama tak jumpa. And I hope they're gonna enjoy tonight. Yes, thank you so much. And we are so happy to find your batchmates ramai malam ni. Yeah, I also very happy to see everyone and looking forward to jumpa semua orang kat sini, and nak tengoklah siapa yang menang untuk tahun 2025 ni insyaAllah. Thank you Mawar for being with us. Kita akan jumpa lagi selepas ni. Hope you enjoy. Alright, daripada Mawar Rashid ke salah seorang lagi alumni Dewi Remaja 2014-2015, kita bersama dengan Puan Syamin Farid. Hi Faiz, I'm good Alhamdulillah. Kita nampak dia macam daripada pintu tadi. Lilap sangat ke? Kita suka lilap. Ya, kita biar simple tapi lilap. Kita beritahu sikit fashion Puan Syamin Farid pada malam. This is actually macam modern kebaya, if you boleh nampak dia punya collar ni. So this is from Rizwan Nurzaini, credit to Rizwan Nurzaini, and I suka sebab I want something simple, but this is something, it's simple, dia macam tak banyak detailing sebab dia macam still bling-bling lah, kan. Baru-baru ni kalau korang perasan, Puan Syamin Farid telah melibatkan sayap ke Indonesia menerusi projek terbaru di sana. Ceritakan sedikit tentang pengalaman tersebut. Alhamdulillah, satu pengalaman yang baru untuk saya setelah beberapa tahun saya berada di dunia lakonan, and so far kat sana pengalaman yang baru yang sangat berharga buat saya sendiri sebab dapat bekerja dengan orang-orang yang hebat di sana, dan suasana juga berbeza. InsyaAllah akan ada lagi nanti insyaAllah. Adakah ia berbeza dengan industri lakonan di Malaysia? Sebenarnya sama saja, cuma yang berbezanya dari segi bahasa, and dari segi mungkin environment tu agak berbeza dengan kita lah, sebab kita dah biasa, kita dah berada di comfort zone kita di Malaysia kan. Jadi bila kita kat sana tu kita lebih keluar daripada comfort zone kita sendiri, kita belajar macam mana cara untuk bekerja dengan orang yang berbeza culture dengan kita juga. So satu-satu benda yang orang kata kalau masuk kandang harimau kita mengaum, ya tu. So kita kena pandai bawa diri lah, and also always apa yang saya
belajar, kita kena stay grounded, always stay humble and kena pandai bawa diri, betul. Itu mungkin tips daripada Tuan Puan Syamin Farid kepada finalis malam ini. Tips, okay kepada semua finalis Dewi Remaja, all the best. Panjang lagi perjalanan you guys, but Alhamdulillah you guys dah sampai ke final juga, dan this is just the beginning. Teruskan berkarya, teruskan menjadi seorang Dewi Remaja yang kekalkan kualiti yang baik di dalam industri kita. Betul. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Dewi Remaja malam ini. Dewi Remaja kena sentiasa saja menjemput saya. Tuan Syamin Farid antara yang paling memberi sokongan sebenarnya. Yeah, always sentiasa support remaja, because saya percaya ini dah tempat lahirnya seorang Syamin Farid. Yeah. Hope to see you inside nanti. I hope you enjoy tonight. See you. Okay. Kita bersama dengan juara reigning queen lah orang kata. Reigning Dewi Nurel Baharin. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Merah awak malam ni. Ya, hari tu saya Boleh. Okay, hari tu saya macam shining silver. Hari ni I hot. Yeah. Retro sedikit. Yes, betul. Nurel Baharin. Orang kata bila perlu memahkotakan juara terbaru kan, apa perasaan yang bermain dalam kepala Nurel? Perasaan Nurel waktu tu, ya Allah, sebab Dewi Remaja ni dah lama dah. And waktu tu pun Nurel tak lahir lagi. So bila perasaan I bagi crown dekat Dewi Remaja 2025 tu, I rasa macam Masya Allah. Sebab yalah, nak join Dewi Remaja ni one of my dream. So I pula yang crown dari Sarawak pula. So I macam ya Allah, happy. And I tahu yang menang tu pun happy. Yang sebelum ni yang dah crown juara-juara baru tu, juara-juara sebelum ni pun diorang happy juga. Sisters, right? Saya macam ya Allah, happy sangat-sangat. I rasa macam ni peluang dan ruang yang sangat besar untuk I. And I don't know, I rasa happy waktu tu. Happy sangat lah. Itu yang boleh cakap. Happy sangat-sangat. Okay, mungkin nak tahu sikit perkembangan terbaru Nurel sendiri. Okay, Alhamdulillah. Walaupun Nurel sebelum ni macam kurang mencari tapak lah. Kurang mencari tapak. Tengah mencari lagi sebenarnya. Tengah mencuba. And Alhamdulillah, tahun ni and tahun depan ada 2 filem. Sedang dalam orang kata produksi? Sedang. First filem start bulan 12 ni. My second filem bulan 1 dan bulan 2 2026. Wow, that's very exciting news guys. Kalau selama mendiam diri. So kalau korang memang meminati Nurel daripada projek drama seperti Kelasaran Cikgu Hiragi kan, dan korang inginkan melihat Nurel lagi, tahun depan adalah waktunya. Yes, Alhamdulillah. Sedikitlah tentang fashion malam ni. Apa konsepnya? Konsep dia I nak go to like very simple, sebab waktu final tu I dah shine. I dah pakai crown and baju I pun like silvery, shimmery. So hari ni macam I nak bagi Dewi Remaja 2025 shine. So hari ni I macam simple, hot, still IU. Minimalist lah macam tu. But she still shines guys. Thank you so much Nurel kerana bersama dengan Dewi Remaja. Dan ramai sebenarnya alumni kita yang nak berjumpa dengan Nurel. Mereka tak berkesempatan untuk bertemu dengan you. Dan insyaAllah kita boleh berjumpa di dalam nanti. Enjoy tonight. Thank you Remaja buat watch party ni, sebab ini peluang I untuk jumpa alumni Dewi Remaja. Yes. Okay, we'll see Nurel inside. Thank you Nurel. Baik, saya nampak ramai sebenarnya dah sampai. Okay, sikit satu lagi. Okay, mungkin last saya nak bersama dengan mereka. Boleh dapatkan mereka? Okay, last kita bersama dengan 3 orang finalis ataupun alumni Dewi Remaja 2022. Come, kita bersama dengan B. Aisyah
Dina Alisha dan juga Alisa Azmi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Kita matching. Baik ya kita semua Saya bukan alumni. Alright, sebelum kita nak wrap lah kan untuk ke show yang sebenar, apa yang korang excited untuk terlihat pada malam ini? Oh, I heard there's a performance, right? Oh, I'm excited for the performance actually. Okay. Yeah. Of course nak tengok siapa juara, and I'm very excited for the faces yang I'm meeting tonight. Dina sebenarnya ada pengalaman dengan mereka? Ya betul. Yes. Guest pelakon untuk episod 2. Yes, sebab tu lah I'm really cakap curious tau, sebab semua orang sangat berbakat. Alisa, nak mencari model seterusnya ke? Bukan. I'm excited to see the new players that's coming into in the industry. I think we should support them to, become the new actresses. So yeah, I'm here for the support actually. Yeah. Thank you so much for being with us malam ini dan kita tengok siapa yang akan menang. Alright.